Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabiha Akila binti Muhammad dari Unit Bahasa Melayu 4 akan menerangkan berkenaan dengan perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan yang mempengaruhi mobiliti sosial pelajar. Sistem pendidikan di Malaysia telah berkembang lebih 40 tahun dengan pelbagai dasar, pindaan dan perubahan bagi menyesuaikan keperluan semasa negara. Walau bagaimanapun, seperti yang dinyatakan oleh Saadun Awang 2020, sistem ini masih berdepan cabaran besar antaranya gejala sosial, buta huruf dan pengangguran yang menghalang pencapaian matlamat, melahirkan modal insan berkualiti dan memperkukuh mobiliti sosial. Dalam konteks ini, adalah penting untuk kita menilai bagaimana perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan telah memberi kesan kepada peluang mobiliti sosial dalam kalangan pelajar di Malaysia. Pelaksanaan kurikulum baru dan pembangunan kemahiran abad ke-21 adalah salah satu perubahan dalam sistem pendidikan di Malaysia. KPM telah memperkenalkan kurikulum standard sekolah menengah KSSM dan kurikulum standard sekolah rendah KSSR yang memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran yang relevan dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berfokuskan kepada pemikiran kritis, penyelesaian masalah serta kemahiran insaniah yang melibatkan aspek kepimpinan, komunikasi dan kerjasama. Selain itu, penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi juga menjadi keutamaan dalam kurikulum ini bagi memastikan pelajar bersedia menghadapi cabaran dunia digital. Pelaksanaan kurikulum ini adalah sebahagian daripada maklumat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang bertujuan untuk melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga mahir dalam pelbagai kemahiran yang diperlukan dalam dunia pekerjaan moden. Dengan pendekatan ini, pelajar diharapkan dapat mengembangkan potensi penuh mereka dan bersaing di peringkat global. Pelajar yang mendapat akses kepada kurikulum ini serta sokongan pembelajaran yang berkesan mempunyai peluang yang lebih cerah untuk meningkatkan status sosial mereka. Dengan kurikulum yang menekankan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis dan penyelesaian masalah serta kemahiran yang relevan dengan pasaran kerja, pelajar yang cemerlang dalam aspek-aspek ini berpeluang untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini membuka peluang bagi mereka untuk bergerak ke lapisan sosial yang lebih tinggi, terutamanya dalam sektor-sektor yang memerlukan kemahiran khusus dan pengetahuan yang mendalam. Namun begitu, jurang digital yang masih wujud antara kawasan bandar dan luar bandar menjadi halangan yang besar. Sekolah-sekolah di kawasan luar bandar seringkali kurang mempunyai fasiliti yang mencukupi seperti komputer, internet, atau teknologi moden yang diperlukan untuk mengakses dan memanfaatkan kurikulum ini sepenuhnya. Kekurangan ini menyebabkan keberkesanan kurikulum ini tidak dapat dirasai oleh semua pelajar secara setara. Akibatnya, pelajar yang tinggal di kawasan kurang membangun atau kekurangan sumber ini mungkin tidak dapat memperoleh maklumat ataupun manfaat yang sama dengan pelajar di kawasan bandar, sekaligus menyukarkan mereka untuk memajukan diri dan meningkatkan mobiliti sosial mereka. Peralihan kepada pembelajaran digital semakin ketara, terutamanya sejak pandemik COVID-19 yang memaksa banyak sekolah beralih kepada pembelajaran dalam talian. Platform dalam talian seperti Delima diperkenalkan untuk menyokong pembelajaran jarak jauh dan memberikan pelajar untuk mengakses kepada bahan pembelajaran yang lebih fleksibel dan interaktif. Platform ini menawarkan pelbagai alat pembelajaran yang dapat digunakan oleh pelajar untuk belajar dari rumah sekaligus memastikan kesinambungan pembelajaran walaupun dalam keadaan yang mencabar.
Penggunaan teknologi dalam pendidikan bukan sahaja membantu dalam memudahkan akses kepada bahan pembelajaran, tetapi juga meningkatkan interaksi dan kolaborasi antara pelajar dan guru secara dalam talian. Pembelajaran digital memberi peluang kepada pelajar untuk mempelajari kemahiran teknologi yang sangat diperlukan dalam dunia moden, sekaligus memperkembangkan kemahiran abad ke-21 mereka. Bagi pelajar dari keluarga berpendapatan rendah yang tidak mempunyai peranti yang mencukupi atau akses internet yang stabil, peralihan kepada pembelajaran digital ini memberikan kesukaran besar. Tanpa kemudahan tersebut, pelajar ini tidak dapat mengikuti pelajaran dalam talian dengan baik, menyebabkan mereka ini tertinggal berbanding pelajar yang lebih berkemampuan. Kekurangan akses seperti platform pembelajaran digital seperti D5 menghalang mereka daripada mendapat pendedahan yang sepatutnya kepada ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam kurikulum moden. Kesan daripada jurang digital ini telah mengurangkan peluang mereka untuk bersaing dalam sistem pendidikan dan memperlambatkan usaha mereka untuk membina laluan mobiliti sosial yang positif. Tanpa akses kepada teknologi yang mencukupi, pelajar ini mungkin tidak dapat menguasai kemahiran teknologi yang penting untuk berjaya dalam pasaran kerja yang semakin bergantung kepada kemahiran digital. Ini secara langsung memberi kesan kepada peluang mereka untuk meningkatkan status sosial mereka melalui pencapaian pendidikan yang lebih baik. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational (TVET) telah dikenal pasti sebagai satu laluan pendidikan alternatif yang penting, khususnya bagi pelajar yang lebih cenderung kepada kemahiran teknikal berbanding pencapaian akademik tradisional. Program TVET ini menawarkan latihan kemahiran dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, automotif, teknologi maklumat, perhotelan dan sebagainya. Ia menumpukan kepada kemahiran praktikal yang boleh terus digunakan dalam dunia pekerjaan sebenar. TVET ini dilihat sebagai satu langkah strategik untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang diperlukan oleh industri dan pasaran kerja semasa. Kerajaan juga telah mengambil pelbagai inisiatif untuk memperkasakan TVET ini melalui penubuhan institusi latihan, peningkatan infrastruktur dan pelaksanaan program latihan berasaskan industri bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. TVET mempunyai potensi besar untuk meningkatkan status ekonomi pelajar, terutamanya dalam kalangan keluarga P40. Melalui latihan kemahiran yang ditawarkan, pelajar dapat memperoleh pekerjaan yang stabil dan bergaji baik dalam sektor-sektor teknikal yang mempunyai permintaan tinggi. Ini membuka peluang kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar daripada kitaran kemiskinan sekaligus menyumbang kepada peningkatan mobiliti sosial. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran yang mengurangkan impak positif TVET ini kepada pelajar. Antaranya ialah stigma masyarakat yang masih menganggap laluan TVET ini sebagai pilihan kedua atau hanya untuk pelajar yang gagal dalam akademik. Persepsi negatif ini menyebabkan TVET ini kurang diminati walaupun ia berpotensi besar dalam menjamin masa depan kerjaya. Selain itu, kurangnya penyelarasan antara institusi TVET dan pihak industri menyebabkan berlaku ketidaksepadanan antara kemahiran yang diajar dan keperluan sebenar pasaran kerja. Hal ini boleh menjejaskan kebolehpasaran graduan TVET dan seterusnya mengurangkan kesannya terhadap mobiliti sosial. Walaupun sistem pendidikan negara semakin berkembang, ketidaksamaan akses kepada pendidikan berkualiti itu masih wujud, terutamanya antara sekolah di kawasan bandar dan luar bandar, serta antara aliran kebangsaan dan sekolah jenis. Perbezaan ini dapat dilihat dari segi infrastruktur fizikal, kemudahan pembelajaran, kualiti pengajaran guru, serta tahap sokongan akademik yang diterima oleh pelajar.
Sekolah-sekolah di kawasan bandar kebiasaannya lebih lengkap dengan makmal, peralatan ICT dan guru yang lebih berpengalaman, manakala sekolah di kawasan luar bandar sering berdepan kekurangan dalam aspek-aspek ini. Tambahan pula, sekolah jenis atau sekolah vernakular juga menghadapi cabaran tersendiri dalam memperoleh sumber dan sokongan yang setara dengan sekolah aliran kebangsaan. Situasi ini mewujudkan jurang pendidikan yang jelas antara pelajar yang berada dalam sistem pendidikan yang lebih lengkap berbanding mereka yang berada dalam sistem yang serba kekurangan. Ketidaksamarataan ini menyukarkan pelajar dari kelompok terpinggir seperti pelajar luar bandar, komuniti orang asli dan golongan miskin bandar untuk memperoleh pendidikan yang setanding dengan rakan sebaya mereka di kawasan atau sekolah yang lebih lengkap. Tanpa akses kepada pendidikan yang berkualiti, pelajar ini kurang berpeluang untuk mencapai keputusan akademik yang cemerlang atau menguasai kemahiran penting yang diperlukan untuk menyambung pelajaran atau memasuki dunia pekerjaan yang kompetitif. Akibatnya, mereka ini sukar untuk keluar dari kitaran kemiskinan kerana peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan ini amatlah terhad. Ini menjadikan mobilitas sosial ini ke atas mereka sukar dicapai dan ketidaksamarataan ini berterusan dari satu generasi ke generasi berikutnya sekiranya tidak ditangani dengan berkesan. Walaupun Malaysia telah melaksanakan pelbagai perubahan progresif dalam sistem pendidikannya, hasil yang dicapai masih belum sepenuhnya mampu menjamin mobiliti sosial menegak untuk semua pelajar. Jurang sosioekonomi, ketidaksamaan akses kepada pendidikan berkualiti dan pelaksanaan dasar yang tidak sekata telah menjadi penghalang utama.